My son, bangun. Kamu dah terlambat ke sekolah. Mak tak percaya, mak tak percaya. Siap cepat, mak tunggu dalam kereta Mam, Angah rasa Angah tak dapat pergi sekolah lah hari ni. Angah demam. Mam! Mana pula lah orang tua ni? Mam, Angah cakap Angah sakit. Lepas tu, ya terserah lu kek. Mau gimana kek? Tidur kek? Pergi sekolah kek? Pergi sendiri kek? Kakek? My son, Kunca ya? Kamu sakit ke? Kamu demam ke? Okey, hari ni My son tak payah pergi sekolah, okey? Okey, Mam ada idea lebih bagus. Sepanjang tahun ni, My son tak payah pergi sekolah, okey? My son sakit kan? SPM tak payah ambil. Mam akan borak dengan pengetua, okey? Agar pastikan My son lulus cemerlang. Mam ada idea lebih bagus. Diploma, degree, My son tak payah ambil, right? Mam akan pastikan My son lulus tanpa perlu pergi universiti. Mam pergi masak sup corn, okey? My son rehat. Jangan banyak bergerak. Allahu Akbar.